Dahulu, pembelajaran dan pembacaan hanya bergantung pada buku fizikal. Namun, dengan kemajuan teknologi, bahan digital kini memperkasa pendidikan negara. Anas merupakan seorang murid biasa yang dahulunya kurang minat membaca. Baginya, membaca buku fizikal terasa membosankan. Semuanya berubah apabila Anas diperkenalkan dengan nilam digital. Kini, dengan hanya hujung jari, dia boleh mengakses pelbagai buku interaktif yang menarik dan bahan bacaan digital yang lebih moden. Teknologi ini menjadikan pembacaan lebih menarik dan mudah diakses. Anas mula membaca lebih banyak buku dan mencatat jumlah bacaan dalam sistem digital. Semangat membaca Anas semakin meningkat. Dengan bahan digital yang tersedia, dia berjaya membaca lebih banyak buku daripada sebelumnya. Hasil usaha dan minatnya dalam membaca melalui platform digital. Anas dinobatkan sebagai tokoh nilam sekolah. Anas merupakan tokoh nilam yang telah merekodkan lebih 200 bahan bacaan. Wow! Bahan digital bukan sahaja memudahkan pembacaan, malah memperkasa pendidikan negara. Ia memberi akses kepada ilmu dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi adalah pemacu kecemerlangan pendidikan. Dengan bahan digital, generasi masa depan lebih bersedia menghadapi cabaran dunia.